Okey, pertarungan kali ni kita ada Syarimat menentang Lufae, di mana Syarimat kita ada Dimitrius Johnson, Minnie Mouse, dan juga kita ada Kamzak Chimaev. Okey, silakan. Sebelum bagi dekat dia orang, nak bagi dekat netizen tu. Lama tak bercakap dengan netizen. Okey. Relax. Jalan-jalan hari ini. Bantu. Kepada netizen, tolong skip Pak Syarimat sebab tak ada benda yang best pasal partner ni. Nak bagi salam pengenalan kau? Mau bagi salam pengenalan. Kalau Lokman bagi dengan netizen, Faiz mau bagi salam pengenalan dengan kamu je. Tapi tak, bilang orang belum jejel lah lagi ya. Oi, belum jejel lagi dah sakit. Okay. Jalan-jalan, pergi travel. Syarimat, sorry, you guys not my level. Alah macam tu saja tak boleh jadi ni. Saya kena bagi ni. Aku pun nak bagi salam lah. Dengar ni. Lufae sangat kelakar. Percuma balik umrah tapi stay mulut macam puaka. Okey, kita mulakan JJ pertama. Okey, disebabkan dia bagi relax, kita bagi relax. Kita baik dulu, okey? Syarimat menanti. Apa tu Kamzat? Seorang tak macet, seorang tak function. Eloklah dua-dua kena rilis nanti. Tak termabuk doa aku. Aduh. Janganlah macam tu. Aku doa dah kat sana tak nak rilis. Saya bagilah pula, okey? Ni untuk kamu berdua lah, okey? Lufae leka. Percuma perform kat konten habis tapi konten kau satu pun tak ada. Jap, nak tanya. YT korang kena hack ke? Aku rasa satu DJ jadi ni. Amboi! Macam dengar ni. Amboi Mak Han, suka dia tu. Dengar ni Mak Han. Mak Han botak jernih. Apaan tu? Orang balik dari umrah sibuk kejar ibadah, tapi kau sibuk kejar share yang tak ada function dekat sini. Ini rezeki tau. Aku doa kat sana. Doa biar Aku doa kok. Doa dia sebab family, bukan sebab perempuan. Ada semua aku doa. Diam baik. Oh. kelas. Okey, sebelum tu sorry Faiz, ni untuk Faiz sebab kesian dekat Lokman baru balik umrah kan, mana tahu dia mau jaga mulut. Okey. Lufae gigit kuku. Apaan tu? Memang dari awal konten sebelum beri partner tak ada orang pilih ke? Ke sebab tak laku? Berani ibu sebut pasal Kamzat, marah. AI di mana-mana. Alif Irfan tolong keluarkan share sebab simpan lama-lama pun tiada guna. Saya balas lagi untuk share sebab tadi share tembak aku kan? Sorry share. Syarimat, muka kesian. At least aku nak dipilih sebab kesian. Okey, thank you Pak. Tahu sebenarnya pilih sebab kesian kan? Okey. Okey. Mari aku cakap pula. Okey, dengar. Lufae makan coklat hack. Harap lepas ni dadahlah buat jahat.
Sebab takut apa? Sebab takut nanti view drop. Lupa. Korang kan kena hack. Bagi, sini jap. Baik, bagi JJ itu Syak. Bagi yang fresh bah. Bagi yang fresh. Dengar ni. Mahan, batak attention. Apaan tu? Mat, jangan overaction. Kau dapat award sebab fashion, bukan sebab function. Jauhnya gunung tak terjangkau. Bantu. Baik diam daripada banyak bercakap yang mendatangkan dosa macam kau. Astagfirullah. Okey, aku balas. Pergi taman main rama-rama. Orang cakap kalau dah jodoh tak ke mana. Ni tak, kalau dah sendu memang tetap akan bersama. Mari dia jadi balas. Tak boleh. Okey. Luqman sakit gigi. Senilai darah kata, kau bila lagi? Okey, ada lagi? Sikit lagi. Okey, kita bagi satu-satu last. Cerita direkakan. Apaan tu? At least aku tak merayu dan menangis untuk tidak diriliskan. Ada aku tak dekat sini. Okey lah, last. Okey. Okey, Alif Lam Lam. Apaan tu? Wahai sahabat, jomlah kita bersalaman. Alright. Okey. Jadi juri akan meneliti dulu perlawanan ini antara Lufae ataupun Syarimat. Dan juri memilih pemenang untuk Syarimat menentang Lufae. Dan mewakili tim fighter pemenang ni jatuh kepada the one and only Lufae. Ayat Mat pedas tak tadi? Cuma... Ayat Be. Lufae berani. apaan tu? Guys, tolong kecam share. Dia tak bercakap lagi hari ni. Luqman minat Nani. Kadang-kadang lupa. Luqman ni bawa balik umrah ke bawa balik hari geni.